Alright guys, welcome back to channel kita orang. So, disebabkan ramai yang request, korang next plan apa? Korang tak nak create satu TYT ke? Korang tak nak buat ni ke? So, maka terjadinya lah team kita orang. Okay, kita tak nak banyak cakap. So, korang boleh rewind dulu perjalanan setiap seorang sebelum sampai di Kuala Terengganu. So, bye! Hai, Assalamualaikum. Koma lama tak jumpa Koma. Koma ingat awak lagi tak? Kenal awak lagi tak? Alah, yang bagi toko tu, yang tulang ikan tu, awak lah. Okay, malam ni awak nak packing barang. Ni baju awak untuk pergerakan esok pagi. Awak akan pergi ke TBS dulu, baru ke Kuala Terengganu. Hai, Assalamualaikum. Good morning dunia tipu-tipu. Sekarang ni awak nak gerak ke terminal Ipoh. Bar pukul 11.15. Sekarang dah pukul lagi 10 minit. Tak tahulah dan ke tak dan nak sampai ke terminal Ipoh ni. Tadi motor ada problem, ada masalah. Itu yang lambat tu. Okey korang, awak nak gerak pergi ke terminal Ipoh. Hari ni kita nak pergi ke Terengganu. Kita tengah prepare barang. Okay. So ini perjalanan pertama kita sebelum kita sampai ke Terengganu. Nanti apa-apa nanti kita akan update. Assalamualaikum. So sepatutnya pagi ni kita kena pergi ambil Wan, tapi Ni motor banyak masalah. Tak ada rezeki lah jumpa korang. Cuma malam je. Wan terlepas bas. Jadi bila terlepas bas, saya kena gerak Terengganu sendiri. Patutnya saya gerak pagi dengan dia. Itulah, dia dah terlepas bas, kita tak boleh nak buat apa. So kita gerak sendiri. Saya berharap Wan dapat datang lah. Jadi apa-apa pun semoga berjaya lah Wan. Harap-harap dapat lah Wan. Dapatlah datang Wan. Aduh, pagi tadi banyak tu dugaannya. Motor rosak, motor lambat pokok, bas tinggal. Aduh, tapi nasib baiklah Allah tu nak pemudahkan. Dapatlah tiket pukul 8.30 malam kerang. So, Afiq, toko, ID, diorang tak tahu awak nak datang sana. Sebab pagi tadi awak cakap awak cancel untuk projek ni. So, yang tahu lah, yang tahu si Mat dengan Eddie saja. Rindu korang ni. Sekarang dah 10.50. Ideal kena ada dekat stesen bas pukul 12. So ni baru habis mandi dari jam straight tadi. So tengoklah sempat ke tak. Ni Ideal dah sampai TBS. Sekarang tunggu Afiq ya. Okay guys, so sekarang ni Afiq dah sampai kat TBS. And benda pertama nak kena buat is mencari Ideal. So kita nak cari Ideal, rasanya dia ada kat sini, tapi tak pasti. Yang tanya macam ni lah sebab saya letak minyak angin kat mata tapi dah mengantuk sangat dah pula. Alright guys, saya dah nampak Ideal. Macam mana tadi saya boleh tak nampak, tapi masalahnya dia tak bergerak lagi guys. So rasanya betul lah kot. That's good G. Akhirnya Sekarang ni awak ada dekat Gambang pukul 2.42 dah. Plan nak pergi ke TBS tapi ada masalah sikit. Direct ke Gambang, Kuantan, Pahang. Kita jumpa Abang Mat. Abang Mat, get ready Abang Mat. Aduh, Alhamdulillah dah sampai ke Gambang dah. Tak sabar jumpa diorang ni. Diorang tak tahu awak datang ni. Tak sabar. Alright guys, so sekarang jam menunjukkan 2.55. Alhamdulillah malam ni dia datang. So aku sekarang ni nak on the way nak pergi ambil dia. Sebab dia tiba-tiba chat aku. Oi gila lah, aku ingat dia tak jadi nak pergi oh. So kita tak payah banyak bunyi, jom kita gerak. Wan, Allahu Akbar. Wan. Wan! Weh dalam! Aduh Wan! Allah Akbar. Jap. Wan parking lu. Allah Akbar. Sehat? Allah. Koma ya Allah. Aduh, Baru dapat peluk. Aduh. Awak ingat Mika tak jadi datang tahu tak? Banyak hair ni. Banyak ya Allah. Dengan motor rosaknya. Tapi yang sebaiklah silaturahim kawan-kawan tu. Kan? Baik kan. Tak apa. Hey. Yang penting sekarang ni Mika dah sampai. Mantap. Ada kita jumpa esok. Okey. Geng-geng yang lain. alright guys, so sekarang pukul 4.15. Kita dekat RNR bangun tidur. So sekarang ni nampak ni
Oh, lalat. Kau jangan nak ni. That's a bad sign. Akak tu tengah tidur. Okay guys, so sekarang ni kita orang dah turun. Sekarang ni nak pergi gimana Dil? Was good. Kita orang tak cukup tidur guys. So sekarang kita nak pergi mana ni? Pergi hotel jap, tidur for a few hours and then baru ni. Hai, morning geng. So hari ni 17 hari bulan. So aku nak siap-siap dulu, mandi, kemas barang apa semua, lepas tu gerak pergi Terengganu. So kita jumpa kat sana. Sebelum tu korang relax dulu sebelum tu. Sekejap, aku nak tengok si Wan ni dah bangun ke tak. Okay. Allah, lenanya dia tidur. Wan, sorry Wan, buat shoot sikit ah. Hey, morning. Ngantuk lagi. Aduh. Buat apa? Oi, siang hari dah ni. Tengah hari lah. Okay geng, Wan baru sedar, baru bangkit. Okay, baru bangun. Sekarang ni kita nak mandi-mandi tu. Kita nak direct ke JT Port Ali. Jumpa geng-geng yang semalam dengan cerita dia orang dah sampai dah semalam. So hari ni kita jumpa dia orang. Mat, awak nak kemas barang ni, Mat. Awak kemas barang pun nak rekod-rekod. Alah. Biasa hari tu Adi kan suruh shoot video apa semua cakap. Ni aku. Okay, tu. Ni awak nak kemas. Silakan. Kesian dia kan. Pagi-pagi dah kena jadi. Dah kena jadi apa? Jadi apa? Content creator lah. Jadi content creator. Loading. Alright guys, so sebelum kita pergi ke Kuala Terengganu, kita singgah dulu dekat Cowboy. Disebabkan dekat Kuala Terengganu tak ada Cowboy. Jom. Mika, kita nak cari barang apa tu Mika? Sekejap, tak silap kita perlukan gas kan? Gas portable tu kan? Okey. Untuk masak-masak kan? Okey, jom. Lagi lah. Aduh, okey. Kesian tengok Mika. Kesian. Aduh, Mat suruh awak lari pula. Nak lari-lari nak ke mana? Dia tadi dia nak beli gas je. Tapi dah merapu-rapu dia nak cari apa buat. Awak tak tahu ni. So kita ikut je Mat. Dia nak beli apa? Dah jalan dulu. Jalan dulu. Mat, ni tak nak Mat? Apa? Tak nak ah. Ni. Tak payah ah. Buat jajan. Jajan Awak kalau orang Perak, jajan awak makan ikan bilis. Ya. Ikan bilis Ikan bilis awak makan. Boleh lah. Okey, jom. Empat kali gas tu. Ikut lagi lah. Tak, dekat mana gas tu? Lagi. Tak, gas tu kat mana? Ini dah ke lain ni. Mana? Oh. Okey, kita dah jumpa gas. So, ini je kita cari. Tak ada barang lagi kita nak cari. Kita bayar. Jom lah, bayar Allah. Kita bayar. Jangan tak bayar pula. Jom. Mana? Satu lagi. Ketinggal. Kita beli dua. Kita beli dua, okey? So Mika, kita pun masa pun dah suntuk sekarang ni. Ni tu punya cameraman kita. Aduh, hai. Letih aku ini. Mari luncur. Mari. Ami? Ready dah ke? Ready. Aduh, hai. Kata-kata hari ni apa? Kata-kata hari ni, Kata-kata hari ni. jangan surrender gang. Jangan surrender gang. Kasih akor ini. Kita akan gerak ke Kuala Terengganu. So, kita jumpa kat sana. Bye. Okey geng, kita orang dah sampai dekat JT Port Ali. Cuma buat masa ni, sebenarnya dia orang tak tahu yang si Wan ni
datang ke Kuala Terengganu. Semua yang tahu bahawa Wan ni tak jadi nak datang. So sekarang ni Wan tengah nak buat prank. Wan tengah nak buat prank oh. Okey Wan, kata-kata sikit Wan. Saya harap kawan-kawan saya dekat sana tak tahu lah yang saya nak buat prank ni. Lepas tu jangan kantoi lah. And then Gen, minta maaf tau. Korang tolong selamatkan opoh ni jatuh Weh. Sehat tak? Sehat. Allah. Oi, Aidil. asal baju Rekod tak? asal baju lawa sangat ni? Apa yang Tak. Mau balik meeting kot. Jadi. Waalaikumsalam. Sehat ni? Sehat, Allah. Alhamdulillah. Anak ni. Aduh. Relax lu. Sekejap. Jom kita mau. Sehat? Allah Akbar. Hari tu sempat jumpa kejap je. Oh ada kerja. Di jom Di. Naik atas. Try tegur lah. Ni sambal apa ni? Ni kau dapat lain ni sikit tu. Aku dapat lain. Cili flake mok Padu. Ni boleh. Zaidi kat sini. Zaidi Ah. ada. So, ni review daripada review jujur Aidil. Review judul pula. Sebab Aidil memang suka benda-benda pedas. Ni kalau dia promote benda ni pedas. Kalau tak pedas awas tau Zee. Aku jujur Aku tau. nak rembat satu daripada Ya, okay. just sikit. Bro, banyak dia makan. Oi. Recommend sangat. Korang siapa nak beli ni boleh pergi kat Titi Abang Zaidi kita, klik beg kuning ni, okey? Oi, kena. Benar. Adil kan? Zaidi kena. TikTok Abang Zaidi lah. TikTok Abang Zaidi. Okey? Oh, pedas. Oi. KO. Okay lah. Okay. So, jadi guys, sekarang ni Oh, macam Orang merang. ada jatuh. okay, iya tu. Wih, alamak, Masya Allah. Kak, nenek jatuh. Aduh, aku tak boleh pegang ni. Tak betul. Aku tak boleh pegang. Okey, siapa boleh tolong tak? Boleh tolong ke? Kak, okey ke? Siapa boleh angkat je? Angkat tak apa. Benda ni Kau tahu? Tokok. Tak, dia macam tadi kan. Dia macam mampus lah pegang je lah. Sekarang ni maknanya prank ni menjadilah. Kan? Betul? Menjadi tak? Berjaya. Jadi lah. Macam mana tadi? Aku dah nak angkat tau. Kalau nak tahu, orang pertama yang perasan kan, Toko. Si Toko cakap kan, Tuan. Itu dia macam, lah opa. Aku sikit lagi nak pizza asyik tadi. Aku dah macam nak tak menjawab langsung ni. So Aku tahu betul. Kau okey ke? Dia geleng. ya. Aku dah start rasa suspicious sebab dia bergerak. Kau pun satu. Tapi apa buat?
Apa-apa pun menjadi. Menjadi alay. Kembali. Weh, why? Yes. Ini nanti kita akan bagi dia juga. Kita akan prank dia balik. Bukan aku nak dapat muka pun. Wang. Aku rasa dalam hati aku. Aku rasa dalam hati wang. Tapi aku nak sebut mana wang ni. Takut salah. Takut salah kan? Aku siap panggil. Kak tolong. Dah, jom. Masalah ni aku macam tu betul kalau aku angkat kejap lagi kalau dia patah kaki, patah tangan. Tak matal Tak apa lah. Aku tengok awak, aku tengok toko kat belakang. Wang tu, wang. Aku tu pusing. Lah mana? Matal dia orang. Diorang dah tahu lah. Kau dah tahu lah. Sekarang ni kan musuh dalam Simok korang tahu siapa? Siapa? Kenapa Eddie tak bagi tadi? Dia borak apa? Dia borak apa dalam kita? Lawan tak datang. Kalau tak aku bawa korang. Tadi saya cakap pujuk. Lepas tu dia macam dia cakap takut Wan ni ada kekangan duit apa ni semua. Aku rasa cukup. Sampai aku cakap tak apa lah. Cakap Mat pakai je duit tu dulu. Pakai duit tim dulu. Lepas tu tak apa lah. Dia diam. Sebab Wan kan dia tak buat apa. Dia buat sedih pula. Dia buat cerita sedih pula. Geram pula rasa. Kau ni lah. Apa-apa pun orang yang first dia tahu lah. Orang kedua Mat. Geram guys, geram. Tak apa, nanti kita balas balik. Afiq memang betul-betul tak puas hati. Kita relax je. Nanti next video kan kita bagi dia. Sebab next video ni kita akan buat lagi projek yang lebih menyeramkan. Jadi tentu lah kita memang takut dengan dia kau. Aku akan ingat ni Wan. Aku akan ingat ni. Sekejap. Ada lagi satu tak? Sekejap. Otak aku tengah nak menggeligi Nak buat apa? Tak, aku nak. Okey, cuba kalau okey. Aku rasa dia sangkut je. Okey. 1, 2, 3, 4. Bagi aku cuba. Macam mana kau masuk siut? Masuk dari mana? Aku ada bag. Okey. Aku boleh buat lagi lama daripada kau. Practice. Tak boleh, ada bag. Ambil lah. Satu. Upang dia. Ambil guna je. Okay, so sekarang ni sementara diorang membincangkan masalah dunia. Saya dengan Aidil, Afiq dengan Aidil nak memancing udang. Kita orang dah tak boleh duduk diam ni. Sementara diorang memikirkan masalah dunia. Jadi kita biar je. Mak tangguh tu nak pegang. Jom. Antara saya dengan Aidil. So memang a surprising turn of event. One tu surprise aku sebab Aidil tengah panas sekarang tau. Sebab Aidil jenis yang susah ditipu. So betul-betul bulat-bulat kena tipu tadi. Ya Allah, sakitnya hati aku. So tapi happy lah dia ada kan. Sebab kan dia tak ada. Rindu juga. So tengoklah apa jadi hari ni. Harap-harap nak hilang stres kena mancing lah. sekarang ni kena hilangkan stres, bagi sejuk balik, kita mancing jap. Sementara diorang tengah the big boy settlekan benda dulu. Yang adik-adik ni kita orang enjoy jap. Terus sekarang ni kita masih menunggu Aidil. Dil. Siapa kalah malam ni tidur luar? Memang kita tidur luar, Fik. Oh ya, memang tidur luar. Di mana? Mahal shoot satu benda ni RM10. Ni dipanggil umpun-umpun. Memang umpan killer lah kalau dekat laut ataupun sungai. Itu yang orang kata saya tiru. First time pakai umpun-umpun. A few moments later. So guys, kan memandangkan Mat dengan Nadi diorang pergi hantar wife diorang dekat homestay, and tinggallah Mika, Afiq dengan Aidil kat bawah JT Port Lee tu. Kalau korang nak tahu kan, dekat bawah JT Port Lee tu, sebelah dia
ada museum terbesar. Tak tahu lah dalam dunia ke, dalam negara ke, tapi museum dekat Terengganu ni bersaiz 52 ekar tau guys. So benda tu sangatlah gempak ah. Gem. Sangat-sangat gem. Okay, so sekarang ni kita tak tahu nak buat apa, kita orang akan jalan lah. Seandainya diorang tak bagi masuk kamera, tak masuk lah. Korang tengok-tengok gitulah, korang kena datang sendiri. Jom. Dia kan buat paranormal kat sini. Paranormal kat sini gem juga Sini kau Amin kata. Tak. Ada ikan besar. Wih. Kai. Koi, bukan kalui. Koi ke tak lah piak, itu macam ikan keli pun ada. Koi. I don't think it's a koi. Macam tak lapia. Ada bunyi tak? Tak ada Aidil bunian kat sini. Wow, tapi gila dia memang vibe dia memberikan vibe dekat luar negara. Kan, aku nak tahu apa yang museum dia ada. Dia ada benda-benda yang dari 700 tahun yang lalu ke? Joy Boy ke apa ke? Tengok orang tengah dating dia pantai. Kau tak lihat saya tak sabar. Geram ni. Kita dah dapat call daripada toko Kita dapat call daripada toko. Pak Toko. Halo, Pak Toko? Ada sikit dah, ada jeti. Mengajuk lagi balik KL. Lama sangat. Okey. Beli barang. Okey, nak pergi beli barang. Okey, kami mai. Okey. Dia patah balik. Mau nak pergi. So guys, kita orang akan patah balik ke jeti. Thank you untuk join trip kami, review kami bertiga di Museum Terengganu. Jangan lupa nantikan review kami yang seterusnya. Bye. So Aidil, apa perasaan anda telah melancong ke museum terbesar? Ui, untuk 14 kaki yang pertama memang best gila lah. Nampak ikan kaloi. Tapi yang tu je nampak. Itu je nampak. Itu je. Datang lagi tak? Nak. Sebab tak sampai atas lagi. Sampai atas lagi. Dah kena balik ni. Okey. Mika, kamu pula. Awak fantastik lah dengan pokok kelapa Sebab dia ada double lah. Unik. Pokok. Unik lah pokok kelapa ni. Bawah pokok pinang atau pokok kelapa. Ada sesumpah. Ada sesumpah lagi kan? Nampak? Okey. Mika, interview pula. Okey. Kita tengok. Confirm dia akan tangkap. So kita tengok je. Kita layan je. Kita tengok. Adakah it's Aidil? Okey. Tinggi botol kau tu kau nampak tak? Okey, jadi itulah Aidil. Cubaan dia untuk menangkap. Adakah dia akan berjaya? Untuk menangkap? Itu dia. Aidil tengah fokus. Tangkap daripada belakang ni. Yes. Dia dah turun lah. Okey, dia dah lari tau. Gagal. Percubaan dia gagal. So Mika, apa perasaan anda telah melancong ke museum terbesar di negara? Agak unik museum ni. Serius. Apa perasaan? Terharu, teruja dan tapi terharu lah. Tapi paling best ni lah museum Terengganu dekat, kalau korang nak pergi kan, ni sebelah JT Port Lee lah. Dekat Pulau Sekati. Apa-apa pun gem. Ada benda yang gempak gila. Yang kerem. Nampak tak? Ada bot siap kat situ. Kita patut pergi situ tadi. Tapi tak apa. Kalau korang nak kita orang datang balik untuk tengok balik bot tu, subscribe. Next time korang cakap pergi survive kat dalam bot tu pula. Kita orang datang. Kita orang buat. Komen kat bawah. Okey, sekarang baru nak gerak. Okey. Sekarang saya baru nak gerak Okey geng. Jadi aku cakap aku masuk BK. Nak tunggu rumah tadi. Pergi belakang Ganyau. Lepas tu niat ke BK siap dah. Jadi baru nak pergi, okey. Yang kita sampai ke JT Port Ali. Oh, brother kita dah sampai. Lambat lah.
Assalamualaikum. Allah. Tengok ke jauh. Oh jauh. Oh, dekat kali. Oh, dekat kali. Mika. Okey. Boleh dekat. Mantap. Ingat badan. Itu dah tinggi itu lah. Sebab apa kan? Makan kawan luar. Itu ada. So guys, tadi kita orang daripada Maidin. Tapi bila kita orang daripada Maidin tu tak ada barang yang kita orang nak. Jadi kita orang sekarang ni pergi ke Jion. Bukan Jion. Dan Jion. Giant. Kita nak cari apa, Dik? Kita nak cari makan-makanan. Okey. Sebab malam ni kita nak buat BBQ yang paling cool. Tengok sikit. Barber aku tu. Nampak tak? Mat Barber. Cawangan Mat Barber bukan hanya berada di Kuala Terengganu tapi berada juga di Bandar Kemaman. So mana nak gunting rambut? Tak. Ya. Mat, aku dah tolong promote ni. Tolonglah sikit. Mak just sponsor mak 10,000. 10,000 je tu mat. Okey, sekarang kita nak sampai ke Maidin. Jom. Giant. Okey. Sekarang kita nak pergi ke Giant. Saya bawa baby besar ya. Ni. Baby ni tak sunat lagi tak? Ke dah sunat? Menu kita malam ni macam ni Syakor. Bau dia kau duo. Keren bau dia. Oh, Di. Padu ah. Cuba kau bau. Bau ikan duri ah. Otak engkau. Semami. Jangan taruh. Jadi. Alalah. Apa yang makan. Alah nanti. Okay, sekarang kita nak buat apa ni? Kita nak pergi cari troli dulu. Okey, jom. Lepas tu kita nak beli barang-barang basah. Diorang tim-tim kering. Okey. Yang basahnya kita orang. Menu malam ni apa? Menu malam Kang Bedu. bedu. Kita hari ni Chef Amin kita akan buat something yang smoky yang confirm sedap. Gem. Kini hari tu rindu lah ni. Rindu tu. Baik dah. Okey, jom. Okey. Aku tak tahu untuk aku tugas aku akan tolak troli. Okey, jom. Kau main golek Min. Boleh. Sekarang kita nak cari menu utama, nak buat mi hun. Jadi kena cari mi lah, kan? Mungkin akan ada kari ayam. Saya nak buat nanti makan dengan roti mak ara. Nak bihun lah. Oh, bihun makan ayam. Jadi hari ni menu utama bihun lah. Bihun? Okay. Takkan cari beras kan? Betul. Baiklah bihun. Nasi tak ada. Bihun je kan? Bihun je. Bihun je. 20 orang. Ni cukup. Dia minum semata ke atau ada kuah dia? Tu berapa? Bihun saja. Bihun sajalah. Bihun saja. Mungkin ada ayam semua letak campur. Bihun goreng ke bihun rebus? Goreng. Kita tumi-tumi. Letak. Okey. So bukan Dia macam mi goreng kasar tu mak. Okey, dapat dah. Bihun. Jom. Faizal tolonglah sponsor woi. Put in the trolley. Saya ada satu idea. Okey, apa idea dia? Kita nak prank dia orang bagi makan pedas gila. Ngam. Kalau makan tu pedas. Kita bagi dia pening kan? Kita bagi dia pening. Saya ada jumpa satu budak ni. Budak? Ya. Budak? Kenapa? Budak? Ya. Mana budak tu? Budak. Oh, ingatkan budak. Bukan, budak. Oh, saya tak nampak tadi. So, ni apa plan dia? Ni yang pilih. Nanti malam ni kita ada menu ayam bakar. Ayam bakar? Okey, kita dapat kita buat satu pinggan tu. Penuh. Lagi belakang. Kita tak berapa habis. Boleh. Siapa habis? Habis. Jom. Okey, kita nak cari bawang untuk tumis bagi rasa sedap tu. Dan kita akan prank lagi. Tak ada lah. Okey. Bawang. Kau cakap aku bau bawang? Ha? Kau cakap aku bau bawang? Bukan. bukan. Bawang. Sepanjang masa Afiq duduk dalam ni, Afiq sikit belakang. Okay. So Aidil lah yang menolak. Hello. Okay, Aidil lah yang untuk menolaknya. Afiq asyik kena pandang side eye. Ni. Orang pandang. Apa ni? Betul macam kata. Lepas tu Aidil cakap, oh kawan saya ni OKU. Lepas tu cakap lah apa yang OKU? Ya, orang kaya. Ni. Yes. 347 ringgit. RM347? Dan take 3 lah. So Aidil tengah ambil air FNN. So kita akan buat air anggur soda. Wow.
Air aku buat. Air kau buat? Air. Mantap. Water department. Tak sedap. Jadi kita akan suling dulu kan? Jadi kan? Kita akan suling dulu kan? Suling dulu. Ya. Okay. Penyulingan. Kita akan buat penyulingan dulu. Lepas tu kita buat filtration. Lepas tu baru kita buat aiskrim soda ni apa semua. Okey, jom. Ayo. Kau agak-agak lah, agak-agak lah. Jap. So kita nak kena buat pemilihan tembikai. Biasanya kalau kosong ni sedap. Tapi tak tahu lah kalau kat sini macam mana cara dia kan. 249. Sekejap tu. Kosong. Sio. 10. Okey lah, boleh. Kita nak ambil buah apa-apa lain? Ke tembikai? Tembikai je lah. 12. Besar. Jom, ayo gasku. Jom. Ripu kanan. Cium je. Cium dulu. Cium je. Okey. Tak merah semua akan salahkan kau. Ini sudah lebih. Tak merah kau Nampak siap. dah kira. So kalau tengok sini tak merah salahkan kau. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan. Semoga bergema sampai selamanya. Dunia bertiada. Kau orang mana? Tak tahu. Orang mana? Orang sini? Stay area mana tak? Agak lah Haji tanya. Excuse me. Oh, sorry. Wait. Aduh. Kita orang nampak macam orang sini agak? Tak. Tak. Dah masuknya tu kan? Sekejap, hari ni tak ada plastik kan? Setiap hari tak ada plastik. Kita pakai beg. Sekejap. Aduh. Okeylah. Ambil 5. Saya nak jadi dewasa dah kak. Saya dah melangkah ke alam dewasa. So, saya dah besar guys. Oh, mic kat aku dari tadi. Oh. Aduh. Kak, kalau kerja sini memang kena berikon 5. Ada 5. Dan sini memang ada aircon. Ya? Tak sejuk ke? Sebab saya tengok angkat sejuk. Tak baik. Sejuk ketor ke? Sejuk ketok. Jangan kacau. Aku boleh pergi sana boleh tak? Aku tak bayar kan? Okay. Dia bos saya kak? Bos besar mana bos besar? Ada. Adik kata geli. Konten kan? Konten. Biasa saya bagi TikTok saya, tapi kalau akak bagi nombor boleh tak? Boleh tu. Ada dah. Tak apalah. Cepat lah. Dah. Go. Dah. Julu. Baik. Cancel lah kak. Cancel lah. Tak. Bayar ni. Dia bayar. Dah, bayarlah aku. Tinggal. Ini troli lain. Yang aku buat PKT. Malu mat. Tak apa. Terengganu ada lagi banyak. Walaupun itu lawa gila. Siapa boyfriend dia? You are lucky man. Okay, jom saya lain. Tak. Sekarang ni apa hal ni? Kau tengok ni. Ni apa hal ni? Kan? Masalahnya kan? Sekejap. Bang, itu toko bang, nama dia bang. Tenang. Famous tu bang. Famous. Yang toko tu. Kau tang. Dia kata apa? Kau tahu tak toko cakap apa ni? Toko cakap nanti abang busy sikit. Apa? Toko macam gitu baik.
A little longer than a few minutes later. Guys, so kita berada di kedai RM2. Sekarang ni kita nak cari apa? Cawan, pinggan, gunting dengan pengepit. Okey, jom. Yang ni ada dah kat sana tak? Ada kan? Tisu lah, tak ada tak? Ni kita ambil tisu ni lah. Tisu ni cukup tak? Satu pack tak? Sos dengan cili dia orang beli tak? Cuba call. Kalau tak beli, kita beli kat sini. Okay, tisu dah ada. So, sekejap, sorry. Boleh. Okay, settle. Okay, pinggan. Yang ni dalam ni biasa dia ada berapa pack? Ada 9. Ambil 3 lah. 3. Lagi? Pengepit. Pengepit biasa dia mana? Jom Wan. Lagi. Weh, agak-agak lah Mika. Energi kuat lagi Mika. Okey. Pengepit nak berapa? Pengepit. Pengepit cukup lah 2 tak? Cukup tak? Cukup aduh. Confirm 4. Cukup kan ni? Banyak tak? Korang kata. 4. Dah. Bapa. Pasal orang Dah. Lepas tu dah. Tak ada apa kan? Pisah dia kan? Bisa ada dah. Baik. Okey, itu je. Tak payah. Jom kita pergi kaunter bayar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cuaca molek dia. Pagi ni geram. Bola kita. Salah. Salah. Bila sampai? Lama dah. Survive tu. Yang tu betul-betul yang tu ular. Confirm tu ular. Sebab memang nampak tu ular. Panjang memang nampak lah ular tu dia hanyut. Confirm ular lah. Sama batik lah. Lepas tu tengok memang kata. Dia orang cakap ada nampak ular. Sebenarnya bukan ular. Itu biawak sebenarnya. Biawak tu. Bukan kita macam kita kat rumah. Bukan. Dia hanyut. Ular ke mana? Kita platform. Dari bulan lagi kat platform. Hidup dah bawah platform. Dah gerak dah macam tu. Lalu je. Tak apa benda. Kena lah. Pusing dia masuk tu. Masa tu awal lagi. Malam pertama. Energi banyak. Tak fikir lagi. Tak fikir nak takut ular lagi nak makan. Tak fikir nak takut ular nak makan. Sebab baru satu malam. Bukan malam ketiga. Kalau dah malam ketiga tu, diorang makan dah. Sebab Afiq dah balik lah. Afiq dah balik lah time tu. So, bila dah malam pertama tu baru nampak dia macam daripada dia more tu takut, terkejut lah. Kalau malam ketiga tu kau datang lah. Baru aku tangkap makan. Bukan benda aku. Tak, dia macam tak kena pun. Dia macam tiba lah. Dia tangan nak hulur tapi dia macam tapi 2 kali lah siap kena hari ni. Aduh. Tak apa. Apa ada. Dia macam datang sebab macam semua macam dah tahu. Dia datang pula. Slow. 2 kali lah ni kena prank hari ni. Ini geng-geng tim Pok Lee. Nama bang? Abang Izam. Nama bang? Tank. Nama bang? Muzaffar. Nama bang? Mon. Ni. Yang selalu tengok tu Pok Lee. Okey sini. Yang ni? King. Momo tadi mana? Ni Momo. Tadi? Okey. Ni Momo. Okey. Diorang tengah angkat barang. Ni pun nak kena angkat barang ni. So Afiq kena pergi angkat barang dulu Mi. Okey. Bye-bye. Uyo, lawannya.
mak saya dekat dalam kapal terbang. Pergi pergi mana ni? Barcelona. Okay, bye-bye. Apa? Tak, bukan. Jalan-jalan. Okay guys, so sekarang ni apa yang kita tengah buat is kita tengah bawakan barang-barang kita nak letak kat sana supaya dia akan jadi lebih mudah untuk kita proses, untuk kita naik ke tempat. Korang mesti tak tahu kan kita orang akan duduk kat mana kan. So di mana korang boleh datang juga kat JT Port Lee. Memang banyak sangat orang. Okey, kita bagi Bamat lalu dulu. Di mana ada besen dan barang-barang masakan. Okey. Jadi dekat JT Port Lee ni akan bakal ada restoran makan dan kita boleh nampak Aidil kat sini dia dah tukar kepada baju keramat dia. Bukan baju lah, singlet keramat dia. Okey. Inilah saya pakai masa training, masa challenge itu. So, mungkinkah dia akan menang lagi tapi tak ada pertandingan? Dan kat sini kita boleh tengok ada Min. Dan hari ni saya ada bawa seorang seekor. Ni kucing dalam Port Lee lah. Nama dia Jingo. Kau bagi ke memang Jingo? Saya bagi. Oh, bagi. Tak apa, Jingo. Jadi kalau Jingo tu Jingo. Ni Jingo. Ni Jingo. Okay. Dia akan ada dengan kita untuk 2 hari ni, okey? Muka dia dah lari lah tu. Okey, jom kita tengok. Kita nak pergi berjumpa dengan Bang Tokor. So, korang pun mungkin tak pernah nampak kan bab-bab scene-scene yang baru ni. Sebab ni dorang geng Port Lee akan buat restoran kat sini. So, Tokor. Macam mana kita sekarang ni? Sebenarnya kita nak camping kat sini je. Betul? Nampak sikit? Kita akan camping sini. Masak-masak pun sini. Semua kita buat sini. Semua kita buat sini. Okay. So guys, ini adalah mostly untuk kita punya reunion saja. Okay, di mana korang pun cakap reunion lah. Bukan bermakna tak ada challenge. Sebab kalau korang nak challenge, korang kena tunggu next video. Sebab kita orang akan buat tut. Okay, so tunggu next video. Cepat-cepat like, support yang ni. Sebab kalau kita orang dapat a certain view, a certain like, baru kita orang akan post awal. Kalau lambat, kita akan post ikut dia. Tapi kalau dapat apa yang kita orang target tu awal, kita orang akan post lebih awal. That's it from Afiq. Bye-bye. Hari ni kita nak buat benda apa, Port Lee? Hari ni kita nak buat benda apa? Nak buat apa? Dah mula-mula buat makanan dulu lah. Makan kenyang-kenyang. Makan kenyang-kenyang, lepas tu? Lepas pada tu, tengoklah apa yang kamu nak buat. Challenge apa ataupun nak buat konten. Tapi pada beratur kalau kamu nak buat malang ni. Baik. Tapi berapa hari kamu mari sini? Buat masa ni, kita berapa hari 3 kan? 3 hari. 3 hari, malam ni kamu berehat. Tenang fikiran tu. Lepas tu baru kita susun macam mana kamu nak buat. Boleh. Adalah. Kita boleh buat sokan air pun boleh kita buat. Kalau macam dia atas darat pun kita boleh buat. Okay, kita boleh. Boleh dibincangkan. Yalah, tu kamu hari ni berehat dulu. Lepas tu kita bincang cara mana kita nak buat apa-apa. Baik. Okay geng, so sekarang ni maghrib, kita baru settle angkat barang. Kejap lagi kita set up sikit apa ni? Kita set up sikit apa ni? Tempat BBQ kita dengan tempat tidur lah, okay? So kita orang semua barai, jumpa kejap lagi, okay? Bye. Ya. Ikat tali sini dia kata. Mana sampai masuk pada lepas ni dah. Boleh. Okay, jangan macam tu. Jangan macam tu. Dia send video kat Abang Isa kan? Tak, ni Port Lee tak layan pun budak-budak ni dah lepas dah. Abang Isa mai balik sini. Jap. Abang Isa, kita orang pinjam Pak Lee jap boleh kan? Boleh tak? Boleh. Kita orang pinjam kejap je kan? Boleh. Isa tak mari kita tak baik boleh. Okey. Kalau Isa mari baru kita cari Isa pula. Okey. Jangan jealous. Betul Afiq? Ni Port Lee dah tambah anak. Port Lee dah tambah anak. Ada 7 orang. Okay. Bapak mai sini bapak. Bapak mai sini. So Port Lee dah jadi bapak-bapak kepada kami semualah di Terengganu ni. Kita boleh panggil apa? Ayanda.
Daddy. Kita panggil Daddy Lee. Just apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasih lah kat Poli sebab sudi. Kita orang dilayan sangat baik oleh Poli. Sangat-sangat baik untuk Poli. Okay, so terima kasih. Okay. Baik. Alright. Terima kasih. Terima kasih Poli. Kamu dia. Kita tukar. JT ni. Sabar. Sekejap kita tunggu. Sabar jap. Kelulu JT ni sekarang kita yang punya. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, hari ni alhamdulillah mana yang dapat datang tu terima kasih banyak-banyak. Mana yang tak dapat datang tak apa, maybe next content kot kan dia orang boleh join. Sekarang ni siapa nak cuci ayam? Okey, Wan. Okey. Serius. Siapa nak cuci ayam? Lagi siapa lagi? Siapa nak tolong Wan? Toko. Okey, Toko dengan Wan cuci ayam. Okey. Lepas tu siapa yang nak buat bahagian bihun? Okey, Min. Okey. Toko masak ni sedap. Toko. Dia kata toko masak sedap. Betul. Dia kata dua dengan aku ni. Dulu lah. Okey. Okey, masak mi siapa? Takkan seorang. Tak apa. Dua. Kita biar dulu lah. Min seorang dulu. Okey. Siapa nak tolong pasal kemah? Aidil dengan Mat. Aku dengan Afiq. Aidil dengan Afiq. Weh, tak nak. Aidil dengan Afiq tak pernah buat khemah tau. So kita orang nak tengok apa jadi. Weh, rosaklah. Aku nak tolong Min. Masak. Memang tak jadi khemah tu. Okey, aku Afiq dengan Aidil akan masak. Okey, jap. Siapa nak buat arang? Adi okey ke buat arang? Boleh. Okey, Adi settlekan bagi arang. Okey, Wan dengan Mika buat basuh ayam. Okey. Kau buat apa? Sabar. Okey, siapa nak pasang kemah? Cameraman. Tak boleh. Siapa nak rekod? Aku rekod. Apa ni ah? Aku dengan Afiq buat khemah. Kita orang pasang kemah. Kemah apa? Okey. Kita orang tak pandai buat khemah tau. So ni first time tengok apa jadi. Muat 12 Sama orang. ada diorang tidur lantai ataupun Khemah tu. Okey, mari aku dengan Amin masak. Okey. Boleh. Okey, Min. Okey. siapa masak daging-daging ayam-ayam? Tu sekali lah. Semua kerja sama lah. Baik. Okay. So bagi. Jom buat kerja. Aduh, kerja. Ni kali kedua aku dekat platform Durjana ni. Penat. Lapar, sejuk. Ikan bedu. Ikan bedu kang. Tak. Api. Bulu. Jap. Kat situ kita ada ayam perap, daging perap, okey, ada bihun. Telur pun ada. Jangan risau. Tak tarik. Tak tarik. Tak ambil. Okey, jangan risau. Adil. Kemah pun ada. Okey, jangan risau. Okey. Jom. Kita kembali. Kita nak pasang kemah ni. Ideal dia dah melarikan diri. Tapi tak apa, kat sini Afiq akan explain kat korang apa yang kita orang sedang buat. So kalau korang betul-betul ingat, kita orangnya, orang kata persahabatan kita orang ni datangnya daripada platform ni. Tapi kalau korang tengok platform ni telah ditinggalkan. Jadi kita memang akan buat balik, kita orang memang akan buat balik rumah-rumah ni. Bukanlah buat not to be perfect, tapi hanya akan menjadi cukup untuk kita orang bermalam kat atas ni dan mengimbau semula kenangan sebelum ni. Tapi kan, tapi sekarang ni jangan anggap benda ni hanya sebagai challenge yang sangat-sangat, tapi anggaplah ini sebagai reunion sebelum challenge kita bermula. Ataupun orang kata air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Apa ayat dia lupa lah. Okay, rar. Okay, so sekarang ni sebenarnya apa yang kita orang nak buat is kita orang nak clearkan ni supaya kita orang, Afiq dengan Aidil, akan cuba untuk pasang kemah. Dan kita orang dua-dua tak Aidil buat apa Aidil? Bukan. Kemah dah tak pakai bulu. Tak pakai. Dah. Sabar. Dah.
Tak ada. Ini adalah reaction. Ni adalah normal PTSD sebab dia diseksa teruk. Deal. Bawa bersabar Deal. Tak ada. Deal. Kita lepak je. Kita lepak je. Chill. Nanti esok kita kembali ke hutan. Hutan. Hutan tak nak platform. Ada bun. Ada bun. Letak balik ni berat ni. Simpan balik. Okay guys. Jadi jom tengok kita orang pasang kemah. Basically kita orang akan clearkan platform tapi korang jangan expect kita orang nak duduk luxury. Kita orang tak ada modal yang besar lagi untuk kita orang repair platform ni apa semua. Jadi kita orang buat apa yang kita orang boleh buat baru betul survive sikit kan. So tengoklah kita orang. Okay, welcome to the segment of Afiq and Aidil have no idea what we are doing but we are still doing it. Ataupun senang cerita short form Palatau. Kita orang segmen Palatau with double A, Afiq and Aidil. So sekarang kita nak pasang kemah. So pandai aku orang tengok. Kemah ni guys besar dia, muat 12 orang tau. Mak cakap tapi tak tahu kita pasang jadi berapa orang nanti. Kemah yang kecil aku tak pernah pasang. Ni besar bas. Tengok. What is this? Banyak siap benda ni. So alright guys, so kemah kita dah siap pasang. Okay, korang boleh tengok dekat time lapse yang kita orang pasang Afiq dengan Aidil. Okay, so sekarang ni Afiq nak bawa korang tour dekat luar kemah dulu sebab tak nampak, bukan tak nampak, sebab luar ni kita orang tak bersihkan lagi. So jom tengok. So kat sini juga kita boleh nampak ada yang kalau siapa ingat kita main, bukan kita ada orang main batang nibong tu kat atas ni. And then platform ni tengok betul-betul sampai ke hujung. Yang ni dah ternaik dah. Jom sini sikit lagi, boleh lagi hati-hati. Kameraman jangan tumbang. Okay. Yap. So kat sini siapa ingat ini adalah, kalau korang nak tahu, ini adalah platform influencer. Platform influencer ni is masa yang kita orang influencer duduk So kalau korang nampak kat atas ni penuh besi-besi ni, kita orang akan alih sekejap lagi. And paling penting, inilah tandas emas kepunyaan Mat yang kini menjadi kepunyaan Afiq. Okey tak tapi share-share lah. Okay, so sekarang ni jom kita tengok dekat dalam kemah yang telah dipasang oleh Afiq and Aidil dengan cara yang sangat sistematik, akrobatik dan estetik. Dipersilakan Aidil. Assalamualaikum. Jom mari sini. Mari tengok rumah saya. Luas kan? Inilah rumah orang kaya. Tukar sampai jalan. So, di sini ada apa? Kita ada tingkap. Inilah. Korang boleh nak tengok. Ni kita punya facility kita, ada tingkap yang luas besar macam ni. And actually boleh buka semua sekali. Nak tingkap kelambu ke, nak bagi angin pun boleh. Ni boleh keluar masuk. Sini pun sama. Dia lebih kurang saja. And atap dia pun sangat-sangat lembut. Angin boleh masuk tapi nyamuk tak boleh masuk. So dia rasa sedap dan lembut. Kita pasang ni mudah tak? Kita pasang ni untuk kita first time Palatau saja 15 minit. Kurang dari 15 minit. Jiji, boleh tengok kita punya time lapse. Boleh claim. Memang easy punya lah. Palatau memang, walaupun kita nampak Palatau, memang dua orang je pasang. So sekarang ni jom kita nak bagi next. Okay, next stage. Okay, yang ini pula bilik ni kita punya. Alright. So korang boleh masuk sini. Tengok. Sini pun ada masuk tau. Ni tingkap sini pun cantik. Korang boleh. Tak, tadi diorang cakap apa ni? 2 orang pasang. Saya rasa tadi saya pun pasang tadi kemah ni. Saya tak puas hati betul lah. Time lapse tu tadi jatuh kat sungai ni. Aduh, macam mana ni? Diorang boleh cakap diorang boleh buat kemah ni. Ini tidak adil. Belakang babi siap. Ini tidak adil. Okey, gurau. Okey, sekarang ni okey, claim Claim. Okey, sekarang ni gurau je. Okey, sekarang ni yang pasal kemah, diorang berdua ni bodyguard and then macam mana? Diorang ni anda pasal kemah lah. Apa diorang ni?
Sorry. Okey, korang. Sekarang ni korang yang pasal kemah. Okey, ni abang toko kita. Masuk kemah. Review. Macam mana cepat tak kita orang pasang kemah kan? Cepat besar. Selesa. Apa lagi bro? Besar, panjang, keras. Besar panjang. Lebar. Toko kita kemah ni kita boleh duduk dalam 12 orang. 12 ataupun Cuba 14 baring. orang. Wan, cuba baring. Boleh. Toko sekali toko. Toko baring sebelah. Jangan. Oh. Agak-agak selesa. Tak ada. Rehearsal lah. Yang toko ni kalau tidur tak bangun. Keluar abang kerja. Oh, gini. Korang punya kerja dah settle, korang punya pula. Okay guys, Aidil hari ni still lagi tak lari dengan Aidil punya tanggungjawab sebagai water department. Okay, Aidil akan pastikan Aidil punya team member semua akan dapat minum minuman yang segar dan sejuk. Okay, bukan air sungai kali ni, alright? Okay, Assalamualaikum. So, saya tak untuk arang sebab kita ada pembahagian kerja dan diorang ada kerja kita masing-masing. Saya kerja paling senang, paling mudah, paling banyak wayang-wayang tengok. Paling senang ni. Sekarang ni belum buat apa-apa lagi. Kita relax santai-santai. Kejap lagi kita wayang-wayang. Kita tengok acah-acah sikit macam mana buat kerja. Lagi nampak ada kerja sikit. Sebab kalau aku tak wayang-wayang, nanti kerja aku bertambah. So kita lambat-lambat sikit. Macam godek-godek ni. Padahal sebenarnya kita tak ada apa-apa pun. Tapi kita akan buat benda ni setengah jam. Siapa yang nak belajar wayang-wayang, mengular kerja paling sikit tapi nampak macam sibuk macam ni. Kita akan cocok-cocok je. Saya cuma bakar arang ni je. Dia nak kena wayang tu kena lebih kuat daripada orang lain. Mana Wan? Oh, Wan basuh ayam. So tengok Wan. Ya, saya tengah makan lah. Saya buku tadi. Mak saya masak tengah hari. Afiq call. Min mana? Saya baru bangun tidur. Tidur tengah hari tu lepas zuhur tidur bangun. Tak kemas lagi, barang tak kemas lagi ni. Buku datang terus. Hari ni pun makan lah. Makan nasi putih, lauk ikan. Sedap. Sekejap lagi, saya nak tunjuk apa saya buat dalam YT Abang Isa tu. Saya nak remake balik. Apa tu? Bubu udang. Nanti akan tengok. Saya sambung makan ni. Dah. Gigi. Untuk hari ni saya nak buat apa? Saya nak buat remake balik video ni. Nanti bapak udang akan ada lah. Ni. Datuk. Bapak besar tu. Sabar. Nanti bapak udang ada. Anak udang galah Maksudnya udang galah dia kat sini? Dia anak dia, bapak dia. Nanti bapak keluar malam biasa. Untuk hari ni ada kat JT Port Ali daripada reunion ni. Saya nak buat remake balik. Yang bubuh hari tu ada 8 lubang saja. Untuk kali ni, jom kita kira sama-sama okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak habis lagi. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 lubang. Tu bubu yang pertama. Okey, saya buat 2 bubu okey. Okey, untuk bubu yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 lubang. Jadi untuk umpan ni saya pakai apa? Ikan krim mak saya buat. Okey. Jadi akan letak, dia akan ada bau yang sangat keng lah untuk udang masuk tu. Jadi kita akan tengok malam ni adakah akan ada udang. Ada udang di sebalik batu ke mi. Tengoklah macam biasa. Dia akan ada jampi lah dekat udang ni. Umpan buruk, umpan baru. Jatuh lubuk, bahang selalu. Okay, jadi kita akan tengok malam ni ada ke tak? Kena tengok sampai habis. Okey, ciao. Okey, untuk bubu yang pertama, insya-Allah jatuh lubuk ni udang akan masuk. Insya-Allah kita akan letak dalam 20 minit awal kita akan okey, jom. Bismillah. Ada bahagia yang belum kita rasa setelah bersama. Sekarang ni siap dah basuh ayam. Ni kita bilas sekali lagi. Lepas bilas kita sejak dah baku ni kita gaul dengan repah. Okeylah. Saya sentiasa dengan abang toko. Tulang ikan tak ada, tulang ayam saya gantung kat tempuk dia. Betul toko. Jadi anda kembali dengan Palatau si Afiq dan Aidil ataupun David ni. Double A. Kita orang tak tahu apa yang kita orang kena buat tapi kita orang tiba-tiba kena buat. Jadi kita orang akan buat air. So kita akan buat air anggur soda. Air aku buat. Air kau buat? Mantap. Water department. Jadi kepada siapa-siapa yang tak tahu, saya nak buat contoh air jap Saya nak buat contoh air jap. Okey. So okey, cuba rasa dia. Belum. Okay. Belum rasa. Jangan awal sangat. Sorry. Okey. Oh damn. That's what we're doing. It's icy, it's creamy, it's angguri, it's grapey. So good, man. Alright. So, step pertama, saya sebagai the head barista dan kita ada Aidil sebagai water department. In this case, my helper. Okay. So, okay Aidil.
Jadi kita akan gunakan ni. Ni bersih kan? Baru kan? Ni baru beli kan? Okey. Jadi Aidil letakkan ni. Okey. Tell me when to stop, man. Alright, stop. Shit, you beli. Okay, go. That sound was nice. Okay, so sesiapa yang tak tahu, kita letak ni kira sebagai wait, apa saya tak tutup? Wait. Okay guys. So kalau korang boleh tengok dekat bawah. Jom pergi bawah. Nampak tak? Kita orang punya kepala tahu. Kan dah mendapat. Jadi macam mana ni? That's what happens when you put two eggs together and dia palatau, right? Yep. So, tak apa. Tak ada apa-apa yang berlaku. Tak ada apa-apa yang berlaku. So, Fik, kita continue Continue. Okay, tell me when to stop. Okay. Ya Allah, mana? Alright, cukup. Okay. Tak. Kita tadi isi sampai sini je. Okay, sebenarnya kita isi sampai sini je. Tapi kita isi sampai sini. Tapi tiba-tiba tumpah. So kita kena pakai lah. Betul. Okay, next. Letak ni dalam tu. Alright, this one I'm a bit confident. Right. Okay. So, oh, that's actually quite cool lah. Don't ask me where I learned that. Okay, ni letak sikit je. Kau pula. Manis pula tangan aku. Okay. Sekejap, okay. Bukan! Tuang kau! Okay, cukup. Weh! Apa ni? Fik! Okay. What's next, bro? Tutup dulu. Okay. Bro, look at the mess. Okay, Should we next. put ice now? No. Letak air ni pula. Okay, letak air pula. You want me to letak? Yeah, no, I can do this. Okay. So letak. Right, tell me when to stop. Okay. Stop. Bro, tell me. Asal kau diam? Alamak, Zam datang. Hi, Zam. So, should we put ice now? Not yet. Not yet, bro. Kita pun kacauan. Okay. Kita letak air. Okay. Zam, cameraman buat tumpah, Zam. Oh, Zam Dia buat tumpah. Cameraman buat, Zam. Dia buat. Biar. Okay, biar. Merepot tu. Kita orang tengah buat-buat kan, tiba-tiba ni. Is it okay? Cuba rasa. Anggur. Ngam. Keng. Okay, cukup. Cung. Alright, so that means... Tambah lagi asin soda. How many? Habiskan. Okay guys, tengok ni. Start bawah sikit. Okay, now apa yang kita akan buat is kita akan letakkan ais. Alright. Kita gaul-gaul sikit. Ya Allah. Ya Allah, Messi ni kita. Okay, baik. Is that good? Buat kerja macam mana ni? Okay. Sikit lagi. Just take the big one. Bagi. Bro, we can close. Tak boleh tutup. Boleh. Nampak. And with that, Afiq and Aidil done it. Mana-mana catering nak hire kita orang boleh kita orang ada pengalaman. Tengok Messi tu. Hai As. Dah buat sepah betul nasib baik reti kemas. Apa mok betul. Tu. Janganlah buat kat kawan saya macam ni. Kau tukar bagi debat aku. Dia buat apa tu? Bagi debat aku. Kau bagi debat aku. Dia buat apa? Dia bully hang. Mana ada? Esok memang aku campak dia dalam air. Kita tengok siapa campak siapa. Kita tengok. Dia campak Afiq esok pagi, Afiq campak dia malam ni. Kau biar aku buat aku. Aku pernah kerja cleaner dulu. Ya. Betul. Cleaner mana tu? Cleaner tu, kelak air.
Oh, KLIA mana? Terengganu ke KL? Kan KL. Oh, ya. Yeah. Oh, kat Terengganu tak panggil KLIA Tak. Terengganu panggil apa? iPod. iPod. Toko kan? Tak adalah kami kat sini. Gila lah. Oh my god. Pernah jadi ni. Tadi kau tahu tak dia cakap apa? Habis kat Terengganu tak panggil KLIA ke? Dia cakap tak. Habis panggil apa? iPod. Jam aku. Comel lah toko. Jam aku. Komen bawah. Love toko. Love toko. Toko-toko love-love pun buat kerja. Nampak main api. Kau hati-hati kau. So sekarang ni korang tengok awak dengan toko perak ayam. Apa tangan dah basuh Tadi dah basuh tangan. Toko dah basuh. Tadi jilat boleh? Siapa jilat? Bagi tahu saya siapa jilat. Cuba kau bau. Ni ayam ni kita sejak 10 minit. Lepas tu kita bagi ayam basuh sikit, baru kita letak ni. Apa panggil apa? Perencah. Perencah. Limited. Ni perencah orang Melayu kita. Betul. Boleh. Silakan Haji silakan. Adalah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita letak ni kita baca bismillah. Selawat. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Aduh, terkena mata toko. Terkena mata. Aduh. Terkena mata. Nak tiup? Tiup ke jap? Layah mula busung. Lagi kita buat apa? Gaul Kita gaul je. Bagi sebati. Apa-apa pun mulakan dengan selawat. Betul. Kita bagi kawan-kawan kita makan. So kita bagi sedap-sedap sikit. Sosis pada. Kita letak semua ni. Sosis ni. Sosis. Bubut. Sepotong. Okey, sekarang saya nak prepare untuk saya masak malam ni. Okey, kita ada apa? Kita akan masak bihun. Kita ada bihun dari Faiza, 2 bungkus. Cukup, insya-Allah cukup untuk kita orang. Kita berapa orang? Dalam 20 orang. Kita ada bawang merah, bawang putih untuk tumis. Kita ada air dia. Daklah saya gurau je minyak untuk kita tumis. Santan untuk kari nanti. Saya nak buat kari ayam. Lepas tu kita ada telur. Ada cukup rasa. Ada perencoh, ada abi. Untuk ni bihun kita. Dan sedikit sayur, sawi. Dan apa lagi? Ayam pecik pun ada. Okey. Ni kari untuk kita buat nanti. Ada sosis dan nugget, okey. Ada lagi. Dan air. Okey, air oren. Itu je. Saya dah koyak bawang. So, saya akan blend pula. Ataupun chopper. Saya akan letak. Sebab saya dah janji dengan live. Cuba tengok, rekod sikit. Cepat guys, say hi to the vlog. Say hi to the vlog. Cepat cakap hi. Banyak-banyak spam. Cameraman. Korang tengok ni, first time kan, malu tak? Tokot. Cepat. Hello. Okey, cepat. Semua tengok komen hi. Cepat. Ni nama korang masuk YouTube ni. Tu. Tu dia. Hai. Okey. Jadi. Toko dah tak lagi.
Okey, yang penting dia beli plat. Boleh lah. Tu pakai line tu. Betul dah tu. Betul dah tu. Step tu dah betul. Tinggal lompat ke belakang. Betul. Tengok dia lompat dia penat. Dia lompat dia penat pula. Boleh tu. Dah esokkan harinya. Bila kata kau kaki sini ni. Okey. 1 2 kamera banyak empat. So kalau korang nak tahu kan, serai tak ada. Kan dalam mood survival, saya pakai ni tahu apa? Rumput. Tapi saya dah basuh lah. Ketuk. Nampak macam serai kan? Tapi bukan. Ini adalah rumput. Okey. Banyak function dia. Korang nampak rumput tepi jalan kan? Padahal banyak function dia. Okey. So korang tunggu lah. InsyaAllah saat lagi siap lagi. Kita makan ramai-ramai. Gila, tengok Pok Lee punya surprise. Pok Lee punya surprise. Guys, gila. Pok Lee tahu ke? Ya ke? Gila lah. Toko tahu guys, tapi tak tahu. Tak ada siapa. Apa ni? Betul-betul terkejut. Guys, ni surprise daripada geng Pok Lee ni. Geng Pok Lee, anak-anak Pok Lee. Hangit. Sekejap, kita macam terkejut ya. Terkejut, hampir terkentut, nasib baik okey. Parah, terkejut. Guys, lagi sekali guys. Apa ni toko? Bila ni yang kau beli tu? Bapak ni first time aku tengok. First time Unit. Gila. Ni nak di level tu. Weh. Tapi tak nampak. Tak apa, enjoy je video. Macam mana nak enjoy? Oh, Pak Lee. Baik lah Pak Lee. Terkejut lalu terkentut. JT Pok Lee meriah. Apa benda api? Bunga api. Tak tahu nak buat apa ni. Baru nak duduk. Hai kat bontot ni. Seharian dah bergerak kan. Yang ni lagi syok lah. Duduk. Naik. Tengok je lah. Gila. Kita bagi Pak Ali kasih. Benilah ni. Aduh. Tertipu ni. Yang macam-macam. Kasih. Pak Ali rasa ya. Pak Ali rasa ni. Ya, ni sekarang ni yang survival lah.
Saya buat ni Pak Adi nak cuba rasa lah kalau sekiranya sedap Pak Adi makan, kalau Pak Adi tak sedap Pak Adi lepor tu bukan lain. Jadi Pak Adi rasa dulu lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina Okey, boleh. Boleh menantu ah. Boleh lah. Menantu awi. Menantu dah awi lah. Ayam ni masuklah. Okey. Dulu. Makan. Boleh. Okey. Makan. Kelapa baik lah bau. Macam lapar kali ni. Last makan pukul apa? Last makan pukul berapa ni? Teruk kan ni? Nampak? Teruk macam survivor dah ni. Kita ada kambing, kita ada pagi, kita ada outdoor. Lagi jaga aku makan kan. Geng, korang yang ada kat rumah tu jangan lupa subscribe, like, comment, follow dan share. Okay? Untuk video yang seterusnya. Jangan lapar. Kamu tunggu. Tadi nampak macam masak seorang tadi. Dua je. Kontrol ya. Lebih kurang dalam 30 kaki air sini. Jalan lah. Aku nak test water lah. Telefon Pak Adi jatuh. Lompat je. Tak ada kutik. Jatuh sini tak diam dia. Lompat je. Tapi saya jatuh. Lompat je. Polis dia. Polis standby je tu. Tentang dia seperti sedia. Segalanya tentang dia seperti sedia kala. Berikan aku keluarga mungkin untuk terakhir kali agar aku dapat merasakan cinta ini. Jom. So geng, kita orang nak cuba berenang ke seberang. So doakan semoga kita orang tak ada apa-apa. Selamat ambil. Betul? Ya, kita nak akan di sana. Kita nak akan berenang. Pernah ke pukul 12 mandi sungai? Ya, kita orang akan buat lah, okey. Jom kita tengok. Adakah pergi 10 balik? Gitu lah. Tak apa, buat ada. Okey. Jom. Kita akan tengok, okey. Jom tengok. Tu dah ada tu, dah ada berenang tu. Oh, standby lah. Abang ni pun dah ada lah. Standby. Jom. Kita pun ada opah. Tengok opah. Jom. Tak pandai ketua lah. Umur berapa lah ni? Nak berenang lagi? 60. 62. 62. Marah tu, cucu marah tu. Tua cepat. Saya kan 50-50 akan lompat ke tak. Pasal sejuk. Saya seorang je yang sejuk ni sebab dah biasa. Ni kenapa kecil je ni? Sebab ambil paling kecil. Yang besar
Orang tak hati benang ke? Okey, dapat join. Apa sini? Apa? Oh, salah. Okey, jom. Okey ni. Weh, hanyut. Aidil, kau tak bayar Aidil. Kau tak bayar Aidil. Nak pergi kutip pelayang tu. Dia orang sana. Oh, Yahoo. Kita nak pergi selamatkan dia orang. Selamatkan dia orang di seberang tu. Kau tahu hanyut pas mana dah. Di balik benci itu yang perlahan menghilang saat nyamanku tak lagi kau butuh. Kini waktu terasa berbeda tanpa hadirmu. Keras hati yang dulu berujung pilu. Andai angin menuang sebuah masa usai, kan ku Okay guys, kenapa Afiq naik? Sebab tak ada siapa nak penat. Tak ada siapa nak menjadi pengacara. Sebab tu Afiq naik. Tengok. Mana Aidil? Mana Aidil? Tengok bawah. Aidil dia tak larat nak naik macam Afiq. Ini kaki yang kipas tau. Babi serong sial korang. Dah. Thank you guys. No worries lah. Kau tahu tak bila kau tarik kan? Ni dia. Dia sakit tapi tak aku lagi relax naik atas sini. Okay guys. Itu adalah pengalaman pukul 12 pagi. Okey. Mandi sungai, bukan hanya mandi, menyeberangi sungai. Daripada hujung sana tu sampai ke sini. Ni power. Memang daripada sana ke apa? Kuala Terengganu memang. Sana Kuala Terengganu gila kan? Sini Pulau Sekati. Daripada Terengganu ke Pulau Sekati. Jauh lah. Ni macam pelarian. Oh ni orang asli. Asli. Oh, ingat Aidil. Ni dari mana ni? Tolong kami. Dari mana ni? Saya pelarian bang. Pendatang ke? Saya pelarian. Mana semua ni mau ke Ni dari Somalia. Saya bayar. Ni kosong ni kosong. Mana lesen? IC. Mana? Bagi mana takak? takak. Tangan. Ada barang ke? Ni. Apa ni? Bagang dipan. Bagang mana bang? Ni. Cucu. Apa tidur? Saya. Baik. Tadi macam penat ah. Ada. Jumpa balik. Okay, first untuk pertama sekali terima kasih untuk geng-geng Pulau Sekati. Ini adalah pengalaman yang sangat terbaik. Orang kata hadiah terbaik daripada orang-orang Terengganu. Terima kasih sangat-sangat untuk orang yang datang daripada jauh. Untuk yang lain-lain, okey. Okey, untuk aku pula. Aku tak sangka benda ni menjadi terlalu gem sangat sampai jadi keng gila bab 1. So tak tahu nak cakap, sejuk. Pengalaman kita orang dapat berjumpa balik. Amin. Kita orang duduk jauh tapi last kita orang jumpa memang asyik jumpa dekat live je. Masing-masing lagi sekali. Okay. Dapat tengok muka Mika, muka Adi, muka Mat, muka Toko kan. Sebab kita orang duduk jauh. Jadi bila kita orang dapat pengalaman untuk jumpa sekali semua ramai-ramai ni, and then dapat pula dengan sambutan yang sebegini. Betul. So kita memang nak mengucapkan terima kasih lah kepada geng-geng Pulau Sekati, geng-geng Pak Oli ni, sebab diorang dah tolong kita orang. Perjumpaan yang terbaik lah. Perjumpaan yang sangat best, sangat terbaik lah. Betul. Yang paling penting apa? Paling gembar.
kita ada ayat baru. Bukan paling gem. Paling apa? Krem. Okay guys. Tunggu lagi aksi dekat video kedua nanti. Kan belum habis lagi, belum penghujung lagi. Betul. Tapi nantikan video yang seterusnya sebab akan jadi lagi krem. Hi guys, very good morning. So guys, sekarang dah pukul 7.30. So ini adalah keadaan dia ketika pagi. Ya Allah, sejuk ya Robby guys. Sejuk ya Robby. So sekarang ni, jom kita pergi tengok apa yang lain. By the way, nak tengok tak kat belakang ni ada siapa? Kat belakang ni ada Adi. So kita tak kacau. Tapi rambut dia nak elok sekarang. Kalau tidak dulu. Okey, kita tak kacau. Lipat sikit. Jom kita tanya. By the way, kita ada Abang Mat ada tengah setting sikit. Transfer footage apa semua. Morning. Jom kita tengok. Ayo kita tengok kondisi-kondisi gacor-gacornya abang-abang baru bangun. Guys, kalau tak tahu kan, malam semalam masa nak tidur macam panas sikit, tapi pagi ni bangun menggigil. Okay, so kita pergi jumpa Aming lu. Okay Ming, apa perasaan dapat tidur balik ramai-ramai? Perasaan First rindu lah. Rindu. Okay, rindu. Rindu ke dapat lepas rindu? Dua-dua. Dua-dua. Dia rindu, malam baru lepas rindu. Lepas rindu. Macam mana perbualan semalam? Seronok ke? Semalam? Bayar pukul 3, 4 pagi tak tidur. Open pula cerita-cerita hantu. Aduh. Itu masalah dia Haji. Okay. Gitu lah. Kata-kata untuk semalam. Memang tidur paling sedap lah. Masya Allah, tidur paling sedap. Tapi tidur itu atas platform keras. Ini selesa sikit lah. Ada kemah. Itu lah boleh bagi tahu. Okay. So, kita akan masak hari ni, okay? Jom kita tanya. By the way kan, Min dah masak pagi tadi. Betul, pagi tadi saya bangun. Dia dah masak Nuguto. Okay, sekarang kita pergi dengan sekarang ni kita akan pergi dengan my favorite human. So ni macam mana? Dia tak nak pandang pun sini. So silakan bercakap. Apa soalan yang nak ditanya ni? Soalan boleh. Perasaan jumpa dia orang ni kan. Para gelandangan. Aku rasa menyampah. Dekat live muka dia orang, dekat sini pun muka dia orang. Hari-hari muka dia orang memang tu rasa menyampah. Tapi tu lah. Tak payah tengok aku kan. Okay, so untuk pagi ni punya projek, kita akan set up barang dulu untuk ke hutan. Kejap lagi kita ada projek dekat hutan. So apa-apa nanti kita tanya Wan. Nah Wan. Okay. Aku cuma tanya perasaan kau je. Perasaan. Okay. Saya punya perasaan serius rindu lah. Sebab tu hari jumpa dia orang pun macam ni. Aku tak ada. Cakap lah. Tak keluar. Macam mana cakap? Tadi lah macam tu hari kita jumpa kat diorang kat atas platform sekejap je, macam 3 hari 2 hari. Tapi kami tak nampak lah diorang punya ragam diorang macam mana. Bila kami dah jumpa ni untuk hari pertama, hari kedua ni, macam-macam ragam yang kami nampak. Ada yang perangai macam ni, ada orangnya macam ni. Seronok lah. Rindu tu memang terubat lah. Lepas tu lama lah tak nampak muka toko bangun pagi atas platform tu. Hari ni nampak pula dia bangun pagi dengan keadaan muka macam tu pula. Macam semalam berhanyut malam berenang. Itu pengalaman yang kereng. Tak boleh tak menyesa kan. Hari bangun pagi ni krem sakit. Alright guys, so hari ni kita dah tamatkan video kita. Tapi janji
Bak kata Mika, next video akan jadi lebih kereng. Ini hanyalah reunion, tak ada challenge apa sangat. Okay guys, next content kita akan buat lebih lebih kerem. Okay? So nanti guys, next content kita orang. And alright guys, dalam cerita Cina kita ada Jet Li. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Pok Lee. Okay? Ya, bagi Guys, support video ni guys. Jangan lupa tekan like, subscribe and sebab kalau korang subscribe dengan korang like, kita orang boleh lagi buat konten-konten macam ni. Next, thank you menanti. Jumpa korang nanti. Apa lagi? Next video. Bye.